Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan guru yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk 3 daripada 5 rukun negara Malaysia. Hadirin yang saya hormati, rukun negara bukanlah sekadar 5 ayat yang kita lafazkan ketika perhimpunan sekolah. Rukun negara merupakan asas yang menjadi panduan kepada kita sebagai rakyat Malaysia untuk hidup dalam sebuah negara yang aman, harmoni dan bersatu padu. Daripada 5 prinsip rukun negara, saya akan menguraikan 3 prinsip yang amat penting dalam kehidupan kita, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keluhuran perlembagaan. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Hadirin sekalian, prinsip pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang terdiri daripada berbagai agama dan kepercayaan. Oleh itu, prinsip ini mengajar kita supaya mempunyai pegangan agama dan nilai moral dalam kehidupan. Kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya berkaitan dengan amalan keagamaan, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan seharian. Sebagai seorang pelajar, kita boleh mengamalkannya dengan bersikap jujur, menghormati ibu bapa dan guru, membantu rakan yang memerlukan serta menjauhi perbuatan yang tidak baik. Kita juga perlu menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Perbezaan agama tidak sepatutnya menjadi sebab untuk kita berurusan. Sebabnya, perbezaan tersebut harus menjadi peluang untuk kita belajar memahami antara satu sama lain. Kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jika setiap rakyat mengamalkan nilai moral dan saling menghormati, sudah tentu negara kita akan menjadi lebih aman dan harmoni. Prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Hadirin sekalian, prinsip kedua pula ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mempunyai rasa cinta, bangga dan setia kepada negara. Kesetiaan kepada negara bukan hanya ditunjukkan dengan mengibarkan jalur gemilang atau menyanyikan lagu kebangsaan. Sebaliknya, kesetiaan dapat ditunjukkan melalui tindakan kita. Sebagai contoh, kita mematuhi undang-undang, menjaga nama baik negara, menghormati institusi negara dan hidup dalam keadaan saling menghormati. Kita juga harus menghargai keamanan yang kita nikmati pada hari ini. Kita mungkin tidak melalui pengalaman sukar yang dilalui oleh generasi terdahulu dalam membina negara, tetapi kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keamanan tersebut. Sebagai generasi muda, kita ialah pewaris masa depan Malaysia. Oleh itu, kita perlu belajar bersungguh-sungguh, mempunyai sikap bertanggungjawab dan menggunakan ilmu yang ada untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara. Janganlah kita hanya bertanya, apakah yang negara boleh berikan kepada saya? Sebaliknya, tanyalah diri kita, apakah yang boleh saya lakukan untuk negara? Prinsip ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Hadirin sekalian, prinsip ketiga ialah keluhuran perlembagaan dan merupakan prinsip yang akan saya uraikan pada akhir sekali. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Ia menjadi asas kepada sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara di Malaysia. Sebagai rakyat, kita perlu memahami bahawa setiap individu mempunyai hak dan tanggungjawab. Pada masa yang sama,
kita juga perlu menghormati undang-undang serta hak orang lain. Dalam kehidupan seharian, kita dapat mengamalkan prinsip ini dengan mematuhi peraturan di sekolah, menghormati undang-undang dan tidak mengambil tindakan sesuka hati. Pada zaman teknologi ini, prinsip ini juga amat penting di media sosial. Kita perlu berhati-hati sebelum menyebarkan sesuatu berita atau komen. Jangan mudah menyebarkan maklumat palsu, menghina orang lain atau menimbulkan kebencian. Kebebasan yang kita miliki perlu digunakan dengan penuh tanggungjawab. Hadirin yang saya kasihi, tiga prinsip ini sebenarnya saling berkaitan. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk akhlak dan nilai diri. Kesetiaan kepada raja dan negara membentuk semangat patriotisme. Manakala keluhuran perlembagaan mengajar kita menghormati undang-undang dan asas negara. Jika ketiga-tiga prinsip ini diamalkan oleh setiap rakyat, kita bukan sahaja menjadi rakyat yang baik, malah kita dapat membantu membina sebuah Malaysia yang lebih bersatu dan harmoni. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama memahami bahawa rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk dihayati dan diamalkan. Kita mungkin berbeza dari segi agama, bangsa, budaya dan bahasa, tetapi kita mempunyai satu identiti yang sama, iaitu rakyat Malaysia. Oleh itu, marilah kita menghayati rukun negara dan menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan kita. Ingatlah, negara yang hebat bukan hanya dibina oleh pemimpin yang hebat, tetapi juga oleh rakyat yang berpegang teguh kepada nilai dan prinsip yang baik. Sekian sahaja pidato saya pada hari ini. Terima kasih.